Assalamualaikum. Hari ini 5 Jamadil Awal 1447. Berlaku satu kejadian Honda City breakdown. Pagi tadi, mula-mula pagi-pagi hantar adik, lepas tu pergi ke kedai-kedai untuk cek kuih. Okey, lepas tu last dalam pukul 9 semasa ke Hafifah, Pasaraya Hafifah, nak start tak boleh. Cek mula asalnya tu cek bateri ada putih-putih sulfur ke apa tak tu. Cuci semok dengan WD-40, tapi kereta tak boleh hidup juga. Lepas tu panggil kawan foreman mai check, macam-macam check lah, bateri, fuel pump. Last kali tengok tu fuel pump minyak tak naik. Lepas tu dah sampai pukul 1 panas, ambil keputusan panggil towing lah, bawa kereta ke bengkel. Kereta masuk bengkel, tengoklah, kena cek apa yang tak kena. Ni lah first time, agak major juga. Honda ni kena naik towing ke bengkel. Semoga tak teruklah breakdown Honda ni, insyaAllah.